Nak tahu siapa anda 5 tahun akan datang? Lihat 3 perkara ni. Sebelum tu jangan lupa save dulu video ni supaya boleh jadikan rujukan pada masa akan datang. 3 perkara ini adalah buku yang anda baca, siapa yang anda berkawan dan apa impian yang anda kejar. Apabila anda banyak membaca buku tentang kewangan dan simpanan emas, anda akan mula nampak dunia dengan cara yang berbeza. Anda akan sedar, kewangan ni bukan hanya simpanan di bank semata-mata. Bila anda berkawan dengan orang yang bijak urus duit, disiplin menyimpan emas setiap bulan, anda akan terinspirasi untuk buat perkara yang sama. Anda belajar daripada tindakan, bukan nasihat semata-mata. Dan jika impian anda besar untuk capai financial freedom, untuk bantu ibu bapa untuk hidup tanpa beban hutang, anda akan pilih jalan yang selamat dan stabil, yang mana anda akan membina aset bukanlah liability. Sebab tu simpan emas ni bukanlah sekadar simpanan, tapi satu cara hidup yang disiplin dan berprinsip. Buku, kawan, impian, ini bukan ramalan tapi jalan yang untuk menentukan siapa anda 5 tahun dari sekarang. Semoga perkongsian Diana bermanfaat. Boleh follow Diana untuk lebih banyak lagi info mengenai simpanan emas. Untuk mulakan simpanan emas, boleh klik link di bio Diana dan Diana akan bantu sebaiknya.